dengan Cik Das tergila-gilakan sangat ni. Cik Das kalau ada roti ni ada senyum. Kalau itu topping ada sangat boleh. Okey. Hai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share Idamo and World. Hello. Selamat malam guys. Okey, hari ni malam minggu, kita orang nak dinner. Okey Cik Dah, hari ni request by Cik Dah nak makan kat mana tadi? Saya nak makan kat area Petaling Street. Kedai Cina Muslim lah, mi tariknya. Tapi memang favourite Cik, dah jadi favourite Cik Dah punya ni sebab dia ada roti beef kat situ, sedap. Okey, kita tengok kejadian ni macam mana guys. Okey, stay tune. Yes. Okey guys, kami dah sampai. Okay, tekan pintu. Dah. Jom. Cuba pegang lah. Dia dah nak mana? Kita nak pergi makan kat situ, dekat kedai mi tarik. Mana-mana lah. Nampak je. Nampak je daripada berapa jalan tadi. Kan? Biasa-biasa je nampak. Jom. 奶油不是，奶全部你不是你最优600蚊什么？6蚊你啥事？ Ramai betul lah ini. Flash kan ni. Three. Okay. Lala boleh, lala. Sini boleh. Sini. Okay. Just scan, right? Okay. Order apa? Cik dah order banyak. Cik dah order blanch beef. Mi tarik. Mi tarik ke? Masa tu diorang order yang kuah merah kan. Ini yang klasik. Nanti kalau nak pedas boleh tambah sendiri.
moments later. Aku tahu dah kita boleh minta dia. Ada lagi ke? Ada? Oh, roti kan? Ada satu lagi roti guys. Ada air. Apa dah? Thank you. Guys, ini guys nak tunjuk. Yang ni yang Cik Dah tergila-gila kat sangat ni. Untuk Cik Dah kalau ada roti ni ada senyum. Kalau itu topping ada sangat boleh. Okey. Okey. Alright. Sekejap. Okey. Hey, yeah. The next day. Okey. Jom guys. Jom sikit. Jalan. Nak sudut. Tak baca doa lagi nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sedap ni klasik dia. Tak. Sedap. Inilah klasik dah. Ya. Wow. Kau nak pedal tak? Tunjuk lagi sekali guys. Ni semua dah sampai dah. Ni kita ada kelapa. Makan je dah. Saya nak daging banyak. Yes, bro. Ini tarik Chinese Muslim. Pilih. Tak ada. Alright. Dah. Sebenarnya klasik ni sedap. Jago. Pick your destination based on the price. Sebenarnya klasik ni sedap. Ya. Saya pakai baju putih elok. Bismillah. Bye guys. Kan klasik ni sedap kan? Kuah dia. Wah, tak. Kan uncle tu cakap yang klasik nice. Saya beli ni supaya korang boleh
seorang satu letak dalam sup. Macam tengok orang makan macam ni. Ya, dalam sup. Alah satu. Terbosornya. Yang kecil. Dalam tu chicken. Tak, dalam sup. Baik kan? Hai. Baik. Tak. Tak. Gila. Wow, ini pun sedap. Saya nak cili bawah. Bukan pas warna merah. Tapi dia tu ada sos ni, sos tu. Ada ni kita ni. Dia punya mie dia lembut gila. Ini kita buat sendiri. Maknanya ikut selera kita lah. Kedai Chinese Muslim guys. Dia kena makan slowly. Benda apa? Kari dia yang lembutnya. Kena pula dengan ni. Biasa. Betul tak? I think so. Can't help you with that, yeah? Dia kena stop sekejap. Dia tak boleh makan terus direct. Direct makan kan non stop. Dia kena stop. Ini guys, roti ban. Dia boleh je, tapi takut tak selesa. Lembut. Dalam dia daging pun dah hancur sedap. Kenapa sama rata?
Benda potong buat sebab benda tak selesa. Ni hai sana. Okey dah macam tu. Ditolong ditolong. Gerak mana ni? Sila Muslim tuan. Anak lagi tak? Dia satu. Oh, satu. Aku boleh tinggal macam tu. Apa dia? Sini famous guys. Bani dengan ni. Apa tu? Mi tarik dia. Tapi kita orang ambil yang klasiknya. Klasik lagi best. Sebab kita isi sendiri kan. Kita tahu tahap pedas dia. Ada ke depan kan? Dulu kita main nak tulah nak cina lah. Sampai jadi kita tak tinggal lah sekarang. Dah tinggal. Lepas tu dah tak. Mula kau mula. Ayat tu je tak boleh guna. Pelakon ni sudah gila. Ha? Pelakon ni sudah gila. Ha. Ini kelabu pandan, kelabu muda. Sedap. Kenyang guys, kenyang. Apa dah? Tolong. Kenapa tu? Baik, kecil. Woi, mata petik pun. Lepas makan berkena pula air kelapa. A few moments later. Okay guys, kami dah habis makan, perut pun dah kenyang. Lepas tu Cik Eda kata dia tak nak balik lagi. Nak pergi mana tahu, dia nak ajak. Cik Eda, kita nak pergi mana? Ha? Petaling Street. Oh, nak jalan-jalan, makan angin. Jom anak. Okay.
Ya Allah, perut kenyang, nak berjalan pun tak larat. Jaga kereta. Okay guys, kami tak jadilah nak berjalan malam ni dekat Petaling Street, memandangkan Cik Dah tak berapa sihat. Betul Okay. lah, perut dia sakit ni. Tiba-tiba perut dia sakit, tiba-tiba kepala dia pusing-pusing. Okay. Oleh kerana itu kita baliklah, rehat kat rumah lah. Okay guys, jangan lupa ya, subscribe Idham in World, like, comment and share. Okay. Okay, good night. Yeza.